Pernah tak bila-bila dalam hidup kau dah tak rasa there's anything else beyond all of this? Hidup terasa macam kaki yang kebas, tak rasa apa-apa. Selalunya rasa-rasa macam ni datang kalau semua benda yang kau nak capai dalam hidup kau dah tercapai. Tengok macam achievement semua dah unlock, maka it's time to stop. Bila kau tengok balik betul-betul, sebenarnya banyak dan jauh lagi jalan hidup ni. Jalan depan majlis si tu memang tak gerak. So aku, Kamal dengan Yusof, kita orang macam lepak-lepak dulu, pergi semayang dulu, solat dulu Zuhur, lepas tu baru gerak. Betul lah, hidup dan mati ni kita tak tahu bila. Tapi selagi masih bernyawa, benda paling logik ialah kau nak teruskan berjalan. Live life to the fullest, enjoy the journey dan sebagainya. Nama aku Hidayat dan satu masa dulu aku pernah rasa apa yang aku sebutkan. Tapi itulah kehidupan, bila kau rasa macam dah nak dekat dengan garisan penamat, rasa macam dah tak ada apa nak buat, rasa macam kau dah hadap semua benda masa telah hidup decide untuk buat reset. Okay, so hari ni aku pergi vaksin. Okay, untuk vlog kali ni aku rasa aku tak ada nak share sangat pasal aku tak tahu nak cakap pasal apa. Tapi nantikanlah comprehensive review pasal aku punya vaksin experience. Kurang lebih sedekat yang lepas, hidup aku berada di tempat yang aku tak pernah terfikir pun untuk berada dekat mana aku berada. The life was good. Aku belajar banyak benda, jumpa macam-macam ragam manusia. Tengok benda yang entahlah, aku pun tak tahu nak describe macam mana. But it was a great life. And at some point of the chapter of my life, bila aku tanya diri sendiri what's next, aku tak ada jawapan. Bolehlah kalau kau nak kata masa tu aku agak lost. Jadi untuk aku elakkan apa yang aku rasa, untuk elakkan aku jawab sendiri soalan yang aku tanya, aku biarkan sahaja. Go with the flow. That life takes its due course. Tapi itulah, macam orang selalu kata, tak ada benda yang kekal selamanya. Lagi-lagi kalau benda tu kau tak take control sepenuhnya. Letting life go with the flow mungkin adalah kesilapan aku yang paling besar. Bila aku duduk seorang diri, tulis skrip video ni, atau saja duduk tak buat apa-apa dan tengok balik hidup aku, fikirkan balik apa yang dah berlaku, I guess life is beautiful. Macam orang selalu cakap, apa yang kita nak tu belum tentu baik, tapi apa yang Allah nak bagi tu, itulah dia, yang terbaik. Macam semua orang, masing-masing ada gambaran masing-masing untuk kehidupan yang mereka nak. Aku pun tak lari dari dalam benda tu. Aku ada bayangan aku sendiri tentang kejayaan aku, hidup pribadi aku, hidup aku. Kalau aku jujur, apa yang aku ada sekarang ni, tahun 2025, jauh sangat dengan apa yang aku bayangkan. Tapi yang cantiknya, apa yang aku ada sekarang, aku dapat nampak dengan jelas jalan yang boleh bawa aku untuk sampai ke tempat yang aku nak tuju. Dulu aku tak ada benda ni. Orang kata kalau nak nampak jalan, kena naik tempat yang tinggi. Benda ni betul cuma dalam dunia realiti. Kalau sesat dalam hutan, nak tengok bandar, betul. Tapi dalam dunia separa realiti, dunia yang kita tak tahu dekat depan sana ada apa, duduk dekat tempat tinggi ni kadang-kadang boleh kaburkan mata kau. Dekat atas ni selalunya benda agak senang. Tapi dalam masa yang sama, senang ni subjektif jugalah. Untuk aku, masa-masa yang aku habiskan dekat atas dulu terasa senang. Susah dia tu pun ada, cuma susahnya tu dalam kategori berbeza. Tapi tak apalah, aku hargai waktu-waktu singkat aku dulu. Waktu-waktu yang ajar aku banyak benda juga sebenarnya. Ajar aku bahawa ada dunia lain dalam dunia ni. Buka mata aku untuk tengok hidup dari perspektif berbeza. Jadi terima kasihlah untuk segalanya. Buat comprehensive review bilik lah. Aku nak pasang mic ni. Penat. Okay, kita orang dah sampai the cabin. So, ni bilik dia. Ada 4 orang, 4 nanti. So, 4 orang. Akhirnya hidup ni masih perlu diteruskan selagi nyawa di kandung badan.
2025 dan seterusnya aku buka buku baru. Terus hidup.